Assalamualaikum semua. Hari ni tim Yayasan Food Bank Malaysia, kita ada dekat dengan kawasan Pasar Seni. Hari ni kita buat outreach program lah. Outreach program ni maksudnya macam kita menyantuni gelandangan yang ada dekat kawasan ni. So sekarang ni kita tengah ada dekat rumah sangka. Rumah gelandangan yang kita panggil rumah sangka lah lebih kurang. Hari ni punya program kita namakan program Bread and Beauty Night Walk. Yayasan Food Bank Malaysia bagi menyantuni komuniti gelandangan lah dekat sekitar KL. Itu dekat Anjung Singgah tu. Tahu kan Anjung Singgah? Tahu. Anjung Singgah tu atas tingkat 1 tu, tingkat 2 tu kita ada salon untuk cuci rambut, untuk cuci muka. Free lah. Nanti kita bagi kupon nanti free. Buat. Kan. Walk apa ni? Masuk 50. Dah. Ni simpan ni. Tu bila-bila rasa nak pergi cukur rambut ke, pergi kemas sikit ke apa ke, cuci muka ke, pergi kat situ lah. Tahu kan nama mana Anjung Singgah? Anjung Singgah tu. Kat kaunter dia tu abang kata saya nak pergi salon. Pergi cuci apa, potong rumput, rambut ke apa. Okay, sekarang ni kita tengah on the way turun ke bawah jambatan dekat dengan Pasar Seni ni. Dekat sini ada dalam lebih kurang 10 keluarga lah. 10 keluarga, 10 gelandangan. Ada yang dah berkahwin, ada yang berpasangan dan juga ada yang seorang pakcik yang uzur lah. So kita turun, kita nak bagi bantuan yang kita cerita tadi. So jom lah kita tengok. Kalau pergi sana, kita potong rambut, kita cuci rambut. Lepas tu kita bagi barang L'Oreal percuma lah. Dah cuci rambut, potong rambut. Okay, cuci muka, nanti balik dia bagi sabun lagi, shampoo. Okay, just nak share pada semua, hari ini kita punya pergerakan hari ini kita juga dibantu oleh Geng Jejak Jalanan. Geng Jejak Jalanan ni memang sentiasa membantu golongan gelandangan dekat dalam KL ni lah. Barang sumbangan makanan yang disumbangkan oleh Dunkin Donut, Hogan Bakery, Nestle dan juga ada suplemen daripada Big Pharmacy. Kami daripada Yayasan Food Bank Malaysia nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang menyokong program malam ni. Okey, sekarang kita berada di Lorong Haji Taib 2, Kuala Lumpur. Dalam program kita hari ini, kita namakan program kita Bread and Beauty Night Walk. Tujuan utamanya adalah untuk menyantuni gelandangan di sekitar Kuala Lumpur dengan memberi sumbangan makanan yang kita ada, yang kita dapat daripada industri. Dan juga di samping itu kita memujuk gelandangan ini untuk hadir ke Beauty for a Better Life Salon kita yang kita adakan di Anjung Singgah Kuala Lumpur dengan kerjasama L'Oreal. Itulah seperti yang kita nampak sekarang ini, ramai gelandangan yang hadir, yang datang mengumpul makanan. InsyaAllah kita akan teruskan program kita dan kita harap mereka akan mengunjungi Beauty for a Better Life salon kita di Anjung Singgah. Okey, Alhamdulillah hari ini Abang bersama dengan Yayasan Food Bank. Kita pergi beberapa kawasan untuk agihkan makanan, barang keperluan mandi, roti dan sebagainya. Kita pergi beberapa lokasi di Sangka, di bawah jambatan, di tepi sungai dan juga di Masjid Jamek serta Lorong Haji Taib 2. Abang ucapkan terima kasih kepada Yayasan Food Bank. Yes! Jangan lupa like, follow dan share. Pada siapa yang ingin menyumbang ke Yayasan Food Bank Malaysia, boleh tekan link dalam video. Sumbangan daripada segi kewangan ataupun barang-barangan makanan. Alright? Okay, terima kasih semua.